Satu unit single story terrace di Taman Setiawan fasa 4, tak menghadap rumah ni. Menghadap apa? Padang permainan ni. Depan-depan ni rumah dia. Jom kita tengok rumah ni. Rumah ni corner lot berkeluasan 3130 square feet geng. Kau tengok. Dah depan ni padang. Parking boleh masuk 2 biji kereta. Yang renovate sikit, tarik awning, memang puas. Tepi ni pula jumlah tanah memang besar lagi. Boleh tambah sebiji lagi rumah dekat sini. Ataupun mendapat kolam renang pun boleh kat sini untuk anak-anak apa. Taman ni memang privacy lagi geng. Dan rumah ni masih basic lagi. Okey, jom kita tengok dalam. Okey, ini dia punya hall dia. Hall dia memanjang sampai ke sini. Dia ada pembahagi untuk ke bahagian kitchen. Dan di sebelah sini dia ada satu bilik master bedroom yang ada satu toilet standard size untuk master bedroom. Okey, dan di sini bilik yang kedua ceiling tinggi. Bilik kedua ni dia ceiling memang tinggi. Yang ni yang berloteng memang nice. Okey, dan di sini bahagian kitchen ni ada satu toilet. Okey, ada satu toilet belah sini. Dan di sini bahagian kitchen dia. Bahagian kitchen dia memang nampak kecil sikit. Sebab tu kata kalau nampak ada bajet, apa tarik ni. Ni. Tanah besar ni, tepi ni, buat tarik sampai extend kitchen pun boleh. Okey, nampak kolam renang pun boleh. Memang nice. Dan di sini belakang ni ada satu lagi bilik. Bilik dia sama juga, ceiling jenis tinggi. Hampa buat loteng, memang nice. Keluasan rumah ni 3130 square feet. Malay Reserve unit. Okey, terletak di Bandar Baru Setiawan fasa 4. Dan di sini hampa tengok dia punya rumah memang baru lagi. Orang kata apa, koyak plastik lagi lah. Owner tak buat apa-apa lagi, masih basic. Jadi geng, siapa-siapa nak dapatkan detail tentang rumah ni, nak jual, harga 340,000 saja geng. Apa lagi, siapa yang duduk area Bota, Sri Iskandar, Ipoh ke, nak beli rumah yang tenang jiwa depan dengan padang permainan, kontak Abang Sarah Tanah. Halo, sampai jadi.